Selepas pelancaran ini, kilang ini akan terus dibina oleh pihak Jujur. Dan dalam masa setahun saja, kilang ini akan beroperasi. Fasa pertama, pelaburannya nilai 400 juta dan akan beri peluang pekerjaan kepada 800 orang. Bukan pada peringkat rendah, tetapi pekerjaan pada peringkat teknologi yang lebih tinggi, high technology ataupun teknologi tinggi, di mana mereka yang ada pengalaman di kilang ini boleh sama ada meneruskan pekerjaan mereka di sini ataupun boleh mendapatkan pekerjaan di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kejayaan kita mewujudkan kilang ini sikit sebanyak adalah cerminan daripada hubungan baik antara Malaysia dan China. Hubungan ini dalam zaman kontemporari ini telah melalui era baru yang bermula waktu Allahyarham Ayahanda saya mengambil keputusan supaya hubungan diplomatik dicetuskan antara Malaysia dan China pada tahun 1974. Sejak keputusan yang bersejarah itu, hubungan dua hala antara Malaysia dan China kian menunjukkan peningkatan demi peningkatan, sehingga pada hari ini negeri China merupakan dagang dua hala, rakan dagang dua hala yang terbesar untuk negara Malaysia. Dan saya juga telah menyatakan kepada pimpinan kerajaan negeri China supaya hubungan ini tidak tertumpu kepada perdagangan saja, tetapi hendaklah kita menggalakkan pelaburan. Kerana kalau ada pelaburan, ia adalah menggambarkan komitmen jangka panjang negara China kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. Ia juga mencerminkan keyakinan mereka terhadap dasar-dasar yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia. Dan alhamdulillah, hubungan yang baik ini telah membawa kepada pelbagai kemungkinan, antaranya selain daripada pusat engineering dan teknologi dalam bidang lokomotif dan railway di Batu Gajah ini, projek China ataupun Malaysia-China Kuantan Industrial Park juga merupakan satu kejayaan yang kita telah dapat usahakan dalam masa yang begitu pantas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah gunanya dan inilah hasilnya kita menyokong sebuah kerajaan yang mampu menterjemahkan segala perancangan dan dasar